Kenapa singa tidur 20 jam sehari? Pernah tak anda terfikir, kenapa raja hutan yang gagah dan menakutkan ni sebenarnya habiskan hampir seluruh harinya dengan tidur? Ya, seekor singa boleh tidur hingga 20 jam sehari. Tapi, kenapa raja hutan ni nampak macam pemalas? Singa bukan macam manusia yang bekerja 8 jam sehari. Mereka hidup dalam dunia yang kejam, setiap tenaga sangat berharga. Dan tidur panjang tu, bukan tanda malas. Ia sebenarnya rahsia kelangsungan hidup mereka di padang Afrika. Singa adalah pemangsa puncak, tapi tenaga mereka cepat habis. Bila mereka memburu, biasanya pada waktu malam atau awal pagi, mereka akan berlari, melompat, dan menggigit mangsa besar. Macam kerbau atau zebra, yang boleh berat sampai ratusan kilogram. Satu serangan boleh guna tenaga sama macam manusia berlari maraton. Jadi selepas tu, mereka perlukan masa panjang untuk pulih semula. Tidur jadi cara terbaik untuk jimat tenaga dan sembuh otot. Video singa jantan tidur di bawah pokok, singa betina mengawasi kawasan. Kebanyakan singa hidup dalam kumpulan yang dipanggil pride. Yang jantan tugasnya lindungi kawasan dan kumpul tenaga. Sementara singa betina pula yang banyak memburu. Tapi walaupun nampak macam singa jantan, tidur je kerja dia. Sebenarnya bila malam tiba, dialah barisan pertahanan terakhir. Dia berjaga, mengaum, dan menandakan wilayahnya. Itulah sebabnya siang hari digunakan untuk tidur sebanyak mungkin. Di padang Afrika, suhu siang boleh mencecah lebih 40 darjah Celsius. Kalau singa aktif waktu tu, mereka akan cepat hilang air dan tenaga. Jadi cara paling bijak ialah berteduh dan tidur. Mereka hanya akan aktif bila suhu dah mula sejuk. Masa senja atau malam, waktu terbaik untuk memburu. Tidur lama siang hari bukan pilihan, tapi strategi hidup. Jadi bila anda nampak singa tidur lama, jangan sangka dia pemalas. Dia sebenarnya tengah simpan tenaga untuk jadi raja semula malam nanti. Dalam dunia liar, siapa yang pandai guna tenaga? Dialah yang terus berkuasa. Itulah sebab sebenar kenapa singa tidur 20 jam sehari. Kerana kadang-kadang, untuk jadi raja, kita kena tahu bila masa untuk berehat.